Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan inovasi A132 ingin membentangkan inovasi kami yang bertajuk Kompas berfokus kepada novel Jendela Menghadap Jalan. Singkatan Kompas ialah Komik Visual Sastra, iaitu sebuah platform pembelajaran digital interaktif bagi membantu murid sekolah menengah menguasai novel Komsas dengan lebih berkesan. Inovasi Kompas ini dibangunkan berdasarkan beberapa masalah yang dikenal pasti dalam pembelajaran novel Komsas ini. Antaranya ialah murid sering menghadapi kesukaran memahami jalan cerita, mengingati watak dan juga peristiwa penting. Serta murid ini kurang berminat membaca novel kerana kandungannya dianggap panjang dan juga kurang menarik. Jadi, solusi bagi masalah yang dihadapi oleh murid ini, maka kami telah membangunkan Converse menggunakan Google Site, iaitu sebuah platform pembelajaran yang telah menghimpunkan bahan-bahan pembelajaran novel secara visual, interaktif dan juga mesra pengguna. Keunikan Kompas terletak pada penggabungan beberapa teknologi pembelajaran dalam satu platform. Pertama, kandungan novel dipersembahkan dalam bentuk komik visual interaktif yang membantu murid memahami jalan cerita dengan lebih mudah. Kedua, murid boleh meneroka kandungan mengikut watak, episod, isu, peristiwa dan nilai yang terdapat dalam novel. Ketiga, Kompas mengintegrasikan kuis interaktif dan elemen gamifikasi bagi meningkatkan penlibatan murid dalam pembelajaran. Keempat, terdapat penggunaan Kompas AI yang membolehkan murid mendapatkan maklumat tambahan dan melakukan ulang kaji secara kendiri. Gabungan komik visual, gamifikasi dan AI dalam satu platform menjadikan Kompas lebih menarik berbanding kaedah pembelajaran novel secara konvensional. Dari segi impak, Kompas percaya meningkatkan kefahaman murid terhadap kandungan novel yang dipelajari. Berdasarkan dapatan kajian, sebanyak 72.7% murid menyatakan Kompas membantu mereka memahami jalan cerita novel dengan lebih cepat dan berkesan. Selain itu, keputusan ujian pra dan pasca menunjukkan peningkatan pencapaian bagi semua murid yang terlibat. Bagi guru pula, Kompas berfungsi sebagai pusat serhenti yang memudahkan penyediaan dan pelaksanaan pengajaran secara lebih sistematik, interaktif dan berpusatkan murid. Kompas mempunyai potensi yang tinggi untuk diperluaskan kepada novel-novel Komsas yang lain di peringkat sekolah menengah. Selain digunakan oleh guru bahasa Melayu, platform ini juga boleh dijadikan modul pembelajaran digital sama ada di peringkat sekolah, daerah maupun di peringkat negeri. Pada masa hadapan, Kompas juga berpotensi dibangunkan sebagai aplikasi pendidikan yang menggabungkan AI, gamifikasi dan juga analitik pembelajaran serta boleh dipasarkan di institusi pendidikan di seluruh negara. Kompas merupakan hasil pembangunan asli yang dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar murid dan guru dalam pembelajaran Komsas. Kandungan komik, reka bentuk pembelajaran serta struktur platform ini mempunyai nilai harta intelek dan berpotensi untuk didaftarkan bagi tujuan perlindungan hak cipta pada masa hadapan. Sebagai kesimpulan, Kompas berjaya mentransformasikan pembelajaran novel Komsas daripada kaedah tradisional kepada pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, menyeronokkan dan berkesan. Dengan gabungan komik visual, gamifikasi dan AI, Kompas berpotensi menjadi inovasi pendidikan digital yang dapat memberikan manfaat kepada murid dan guru di seluruh negara. Sekian, terima kasih.